kenapa nama tempat ni Janda Baik Adakah sebab ramai janda tinggal di sini tak kala dulu? Rupa-rupanya cerita sebenar dia lagi menarik. Dulu nama asal tempat ni dia bukan Janda Baik tau, tapi Kampung Tiga Haji. Sempena tiga pengasas awalnya lah. Tapi kan masa Sultan Pahang datang melawat pada tahun 1930-an, baginda kurang berkenan dengan nama tu. So pun cari nama baru. Ada dua versi yang korang kena tahu, iaitu versi pertama. Tok Batin Wak dan isterinya pernah bergaduh besar sampai berpisah sebulan. Tapi bila mereka berdamai, hubungan mereka jadi lagi mesra dan baik. Dari situlah lekatnya nama Janda Baik. Versi kedua, masa perang saudara dulu ada seorang balu ataupun janda yang sangat baik hati. Dia merawat askar-askar cedera dan bagi tempat berteduh secara percuma kepada mereka. Sebab mengenang jasa besar dia, orang mulalah panggil kawasan ni Janda Baik. So, versi mana yang betul? Sejarah memang ada banyak versi, tapi satu benda yang pasti, nama Janda Baik tu bukan sebab banyak janda kat sini, okey?